Rumah dia nak sewa, asal dia nak jual dulu, tapi owner tak cancel lah, nak sewa. Dekat Bukit Cheng, RM1,000 sebulan saja, tereh 2 tingkat. Bagus untuk korang yang baru nak bekerja, baru nak pindah Melaka ke, siapa-siapa je lah. Rumah keadaan biasa lah, tapi dekat dapur dia dah siap kitchen cabinet tau. Jadi perkakas-perkakas ni boleh tinggalkan. Nampak tonggas tadi kan, belakang pun ada tempat untuk korang sidai kain. Kat belakang ni ada ruang lagi. Dekat bawah ni ada satu bilik air. Ini bilik air dia. Ini bilik tidur bawah lah. Okey, jom kita tengok tingkat atas pula. Bahagian bawah ni semua fully tile, termasuklah porch tadi kalau kau perasan. Ini tingkat atas pun sama. Bilik yang paling besar lah dekat ni, bilik master bedroom. Ada dapat perabot-perabot sikit, meja makeup, katil. Lepas tu ada aircon juga. Ini bilik air dia. Yang ni getah ni pun owner bagi free sekali tau. Lepas tu dekat ni bilik tidur nombor 2, bilik tidur nombor 3. Jadi total bilik kat atas ni ada 3 bilik, 2 bilik air. Kalau campur dengan bawah tadi jadi 4 bilik, 3 bilik air. Kalau bab kemudahan asal makan-makan ke pasar raya, memang dekat lah, dokek je Lotus Cheng dekat sini. Okey, untuk deposit 2+1 apa-apa Roger abang. Friend.